awet yang mana? Banyak sangat ni. Asal awet tu kau jangan tanya. Pasal awet tu kau jangan tanya. Sekarang ni aku rasa kereta aku ada lipas. Lipas? Kau serius lah kereta kau ada lipas? Aku tak tahu lah, kereta baru. Macam ada lipas dekat tepi tu, keluar. Tak payah susah kau ambil ni. Kau pakai je Easy pembasmi lipas dalam kereta kau ni. Okey. Tapi kau jangan risau. Easy pembasmi lipas ni, dia bukan boleh basmi masalah lipas je. Dia boleh juga mewangikan kereta kau. Sebab Cara apa? guna dia macam mana ni? Cara guna dia kau tak tahu? Okay, kau buka kereta kau. Okay, lepas tu kau start enjin kereta. Start enjin kereta? Kau hidupkan aircon. Buka full volume blower. Okey. Lepas tu kau buka TDZ ni. Buka. Buka lepas tu kau goncang dulu. Goncang. Lepas tu kau tekan button ni. Kau tekan button ni sampai dia keluar semburan. Okey, lepas tu kau keluar. Lepas tu kau biar dalam kereta kau selama 10 hingga 15 minit. Oh, macam tu cara guna dia? Cara guna dia senang je. Dah aku pergi tengok kereta kau ni. Dah siap dah ni. Dah 15 minit pergi tengok. Aku tengok. Okay. Ni buka. Bau wangi ya. Okey tak okey? Okey tu. Aku ingat Easy pembasmi lipas ni boleh basmi lipas je. Tapi boleh mewangikan juga. Aku dah cakap nampak. Dia ada apple flavour. Dia boleh wangikan kereta, dia boleh bersihkan kereta. Aku dah cakap dah, kereta kau ni tak ada lipas. Kereta kau ni bersih sebab kereta baru. Baru. Dia biasa-biasa kadang-kadang kalau kereta baru ni, dia bawa ke pump je. Sebab dah simpan lama kat kedai. Uish, dapat kat mana ni? Nak dapat kat mana? Kau tak payah susah. Kau pergi tengok dekat beg kuning. Dah letak dekat beg kuning. Aku Serius rasa seller salah letak harga ni. Pergi tengok kat beg kuning lah. Aku dah letak beg kuning dah. Betul ni? Betul lah.